Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel SCC kedua aku. Akaun baru aku yang akaun kedua. So yeah, welcome back to my YouTube Shorts channel. So kembali bersama YouTube Short aku, video pendek. So jangan lupa tekan like, share, atau korang komen di ruangan tepi. So yeah, korang minta maaf ya sebab bunyi bising kat rumah orang jiran sebelah, rumah jiran sebelah. Dia tengah vacuum rumah sebab esok kan dah raya. Esok kan dah hari raya. Hari ni hari terakhir kita berpuasa di bulan Ramadan. Hari ni 30 Ramadan 2006. Hari ni 20 Mac 2006, hari terakhir kita berpuasa pada bulan Ramadan. Esok 21 Mac 2006. Esok kita dah raya. Esok kita dah boleh sambut hari raya Aidilfitri 2006. Esok 1 Syawal 2006. Okay. So aku nak mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, minta maaf kalau aku terkasar bahasa ke tersilap ke kan. So ini video yang keempat aku. Okay, nanti aku letak caption. Aku tak tulis video keempat, aku letak selamat hari raya. Nanti aku tulis caption kat bawah nanti. Korang okay. So aku buat video ni 3 minit. So yeah, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay, korang jangan lupa minta maaf kat mak ayah korang ke, adik-beradik, abang-abang, kakak-kakak. Korang minta maaf orang lebih tua daripada korang, okey? Sebab orang lebih tua ni kita perlu maafkan. Sebab dia lebih tua daripada kita kan. So kita kena maafkan. Minta maaf dia bunyi bising. Rumah jiran tengah vacuum rumah. Sebab esok kan dah raya. Kemas-kemas rumah lah. Nanti pun aku nak kemas rumah. Sapu sampah semua. Rumah ibu aku ni, rumah ibu aku belakang ni. Korang nak tengok jap aku. Pergi luar jap aku tunjuk. Sekarang aku tengah sidai baju. Tengah sidai baju ni, baju aku tengah sidai. Rumah aku sini lah. Nampak? Rumah aku dekat dalam ni. Rumah aku dekat dalam. Aku tunjuk sekejap je tu. Sebab ada. So aku duduk lah. Ada orang pula tengok. Aku nak sorok mana apa aku tak tahu. So lighting pula buat hal. So aku nak cakap. Aku duduk okey. Aku nak mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, minta maaf kalau aku terkasar bahasa ke tersilap ke. Okey. Okey, so hari ni hari terakhir kita berpuasa di bulan Ramadan, hari terakhir. Esok kita dah raya. Okey. Okeylah korang, kita dah sampai hari video. Kita dah sampai penghujung video. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Esok aku akan buat video tentang hari raya. Esok kan dah 1 Syawal. Esok aku akan buat video insya-Allah. Okey. Okey, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.